sikit pasal buah ambra ni. Okey. So satu buah ambra ni kan, kalau kita beli ke apa ke orang buat jus ambra tu memang jus ambra lah. Kalau kita beli buah ambra ni pun jarang juga nampak orang nak jual kat tepi jalan. Okey. Tapi buah ambra ni cuba tengok. Bagi dia sampai masak. Kita rasa dia macam mana. Okey. Dia dah tak masam dah. Kalau dia dah masak, dia akan jadi manis macam mamplam. Okey. Try tengok. Ni kita ada pokok. Lepas tu kadang-kadang kita biak dia sampai dia masak. Okey. Selalunya dia luruh lah. Kalau dia nak masak tu dia nanti luruh. Itu yang ambil yang luruh tu. Dia dah masak dah. Kita tunggu sekejap bagi dia jadi kuning.